Sebab saya memang tak terfikir pun nak berayam. Tapi dulu saya buat bisnes sendiri. Saya ada bisnes saya sendiri seperti niaga lansir dan sebagainya lah, kontrak dan sebagainya. Di video kali ini, kami ke Felda Raja Alias 4 untuk bertemu sahabat peternak yang dahulu seorang kontraktor, kini menjadi penggemar ayam-ayam baka import, penelur dan pedaging. Ikuti perkongsian ringkas bagaimana beliau mula beralih arah ke bidang peternakan ayam baka dua fungsi, penelur dan pedaging ini. Selamat menonton. Okey, baiklah saudara-saudari, ini jalan menuju ke reban ternakan ayam pembaka purebred sahabat saya yang berada di Felda Raja Alias 4 dia buat besar ni. Dia buat macam ala-ala komersial punya style. Pagar dikelilingi oleh jaring hitam tu. Betul-betul dekat belakang rumah. Boleh nampak daripada luar ni. Okey. Okey, jom kita masuk dalam. Sebenarnya saya dah bagi tahu dia dah awal-awal yang saya nak datang. Katanya kat dalam reban ni. Assalamualaikum sahabat. Tengok buat kerja Okey, pakai mic dulu. Okey. Hari ni saya berada di reban indukan baka purebred penelur pedaging. So hari ni kita bertuah lah bersama dengan pemilik reban sahabat ternakan saya ni. Okay, macam mana sihat tuan? Saya datang melawat ke kandang buat kat saya. Terima kasih Tuan Zuri. Berapa baka semua sekali yang ada kat sini? Yang ada di kandang pembakaan saya ni, yang pertama ni adalah White Leghorn, ayam penelur baka putih, telur dia putih. Okey. Yang ini memang dia ayam penelur super penelur lah, memang dia bertelur banyak lah. Seekor induk betina dia boleh bertelur 320 hingga 340 biji setahun. Dan telur dia besar lah walaupun body dia kecil. Betul. Kelebihan ayam ni dia makan tak banyak. Dia seekor induk makan dalam 80 gram dedak sahaja sehari. Tapi dia bertelur banyak lah. Itu yang menjadi salah satu kelebihan lah pada ayam ni. Apa nak buat projek telur boleh lah bela ayam ni. Berat panjang ni tengok reban ni. Ada 9 keseluruhan reban pembaka lah. 9 pintu 9 pintu. Tengok ni daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai hujung tu. Semua penuh dengan baka-baka tulen purebred. Kat Jempol ada baka-baka macam ni. Okey, ni Rhode Island Red Ni Rhode Island Red production. Okey. Untuk penelur dan pedaging. Apa nanti kita tengok dalam reban ni macam mana. Ada berapa semua? Berapa ekor semua Rhode Island Red? Rhode Island Red production ada dalam 40 ekor. 40 ekor, masya-Allah. Dalam ni 20 ekor, dalam ni dalam 15 ekor. Dalam sana ada jugalah dalam 20 ekor. Alright. Hampir 40 ekor lah. 40 ekor semua sekali. Nampak? Tuan-tuan boleh tengok sini Rhode Island Red boleh duduk sekali banyak-banyak macam ni. Tak ada masalah. Baka paling lasak ni. Betul tak tuan? Betul, memang lasak. Dan terbuktilah sesuai beradaptasi dalam kita punya iklim. Dan juga sangat-sangat lasak lah daripada segi induk, anak dan juga pengeluaran telur dan daging memang terbaik lah. Tak perlu dicakap lagi lah tentang Rhode Island Red production ni. Memang terbukti. Ini baka yang bagi saya memang paling cantik lah sebenarnya ni kat sini. Saya datang-datang tu berdiri dia kat sini. Blue Astrolog. Cantiknya, masya-Allah. Besar, body besar. Ekor bulat tu nampak. Cantik.
So blue astrolog. Oh banyak ada 2 reban Blue Astrolog ada, Ada 2 reban. keseluruhan ada dalam 1 15 ekor lah. ada 2 Yang reban. ni ada, yang ni 6 ekor, ni 6 ekor, 12 ekor. Dekat sana pun ada Astrolog Black, Astrolog Splash. Okey. So untuk keseluruhan Astrolog adalah dalam 30 ekor induk. 30 induk 30 ekor induk. astrolog. Masya-Allah banyak. Ini paling banyak lah saya nampak reban yang ada bela astrolog. Blue astrolog. Mata semua bulat-bulat. So nampak dia semua sihat lah. Tak ada yang termenung ke apa ke. Cantik semua. Ni pun cantik ni. Ini baka black. Ini Black Astrolog. Okey, Black Astrolog. Black Astrolog ada berapa ekor semua sekali? Dia untuk Astrolog, baka Astrolog Black ada tak banyak lah. Ada betina dalam 6 ekor. 6 ekor. Jantan ada dalam 2 ekor lah. Alright. Black. Dan Astrolog ni buat usaha sekarang dekat Malaysia ada 3 jenis colour lah. Ada colour black, ada colour blue, ada colour splash. Itu Astrolog. Right. Tapi tak ada masalah, walaupun dia colour lain-lain, dia masih dalam kategori Astrolog. Tak ada masalah. Kalau dikawinkan ke apa ke, tak ada masalah. Tu saya nampak tu. Tu splash tu kan? Tu yang putih-putih ada tumpuk-tumpuk tu splash. Dia duduk dekat reban apa ni? Cantik reban ni. Reban ni saya beli dekat Atuk Farm. Kat Atuk Farm? Atuk Farm salah seorang yang Atuk Farm lah yang jual reban ni, dan saya salah seorang customer dia. Sebab saya pun teringin nak beli reban daripada Atuk Farm tu. Ni masih tak berapa cantik sebab kita main letak je kan. Dia betul. kalau nak cantik kita kena susun butter, letak batu kerikil, ataupun letak tumbuh-tumbuhan keliling dia, betul. ke apa kan. Jadi bagi saya selagi ayam boleh berteduh, tak apalah. Cantik ni. Kalau untuk orang dia boleh buat design lagi lah. Kan? Betul. Letak dekat halaman rumah cantik kan. Ini kalau untuk rumah perumahan sangat-sangat sesuai lah. Tak perlu nak buat reban macam ni. Betul. So dia boleh letak, boleh bela dalam bawah 10 ekor, cukup lah untuk collect telur, makan, cantik. daging dan sebagainya. Material apa ni? Material dia kayu. Kayu. Kayu solid. Okey, nampak tu boleh buka ni. Ini untuk free range dia. Lama. Canggih. Saya nampak macam banyak benda boleh buka ni. Banyak. Dia ada pintu dia daripada tepi. Yang ni untuk cuba demo sikit. Yang ni untuk ni lah, kalau kita nak bersihkan najis dia, buka. Ada je drawer ni. Lama canggih lah. Nanti kita tukar abuk kayu ni, lepas tu buah abuk kayu baru, tutup balik. Okey, tu nampak tu dalam dia tempat bertelur dia tu. Sangkar ada telur dia. Cantik ni. Dia kalau letak depan rumah cantik ni. Saya belakang dekat tempat saya tu, saya nak yang Atuk Farm yang ada jual tu, yang reban besi dia tu. Ingat nak letak satu. Macam ni dia biasalah nampak macam British style sikit. Satu kata kalau untuk depan rumah nak buat decoration, okey lah. Betul cantik. Ini nak letak ayam boleh. Nak uruskan dia pun mudah. Kita bersihkan macam tadi saya tunjuk. Nak ambil telur belakang ni, tak payah nak pening-pening. Dia dah ada tempat buka ni. Belakang ni tempat buka. Okey. Terus boleh ambil telur. Ambil telur kat sini nampak ada jerami tu. Mudah lah. Jadi tak perlulah nak. Jadi sesuai lah untuk perumahan. Betul. Tak perlu nak masuk balik kerja tu kita tension penat-penat kan. Boleh collect telur, makan telur fresh, sebagainya lah. Ni bagi saya ni kalau tak nak letak ayam pun, nak letak benda lain selain daripada rabbit ke apa ke kan. Boleh, sangat sesuai. Saya ingat nak letak saya punya silky lah kalau beli ni. Kalau silky lawa gila. Cantik kan. Memang lawa gila. Dalam bulat-bulat kan. Dalam dia letak dalam jaring ni nampak bulat-bulat. Cantik. Nampak tu. Astrolog duduk dalam ni. Banglo English style. Ada 3 ekor betina black dan 1 ekor jantan splash. Ni macam biasalah security kan. Saya security sebagai security lah tempat saya. Sekejap saya lepaskan ayam blue. Okey. Okey, jom kita tengok. Dia punya Astrolog blue. Lama. Dia macam awan bergerak tau. Awan guling.
Oh, keluar terus ambil cari rumput. Masya Allah, cantik ni. Ni. Oh. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 betina. So untuk pembenihan yang bagus, dia punya ratio dia 1 jantan 5 betina. Tu paling terbaik lah. So telur tu insyaAllah dalam 5 biji tu 5-5 akan berbenih. Itu daripada pengalaman saya lah. Saya dah beli. Betul. Apa yang saya nampak menarik dekat astrolog ni, nampak tak bentuk badan dia? Betina dia, nampak tak? Bulat-bulat tau, nampak tak? Oh tu, nampak tu? Bulat-bulat macam awan. Cantik betina ni. Masya Allah, cantik. Lagi apa keistimewaan bulu astrolog? Okey, untuk astrolog, ayam penelur dan pedaging, dia ada nilai estetik dia adalah bakal hias lah. Maknanya dia bukan sekadar ayam penelur dan pedaging yang boleh memberi manfaat yang banyak pada kita. Seperti seekor betina induk dia boleh bertelur 320 biji telur setahun. Masya Allah. Okay, banyak tu. Kalau kita divide by mingguan pun boleh dapat. Dia bertelur boleh 6 hari daripada seminggu tu. Betul. Banyak yang saya tahu dia ada pecahkan pernah pecah rekod dunia. Rekod dunia kan. 364 biji telur. 364 biji sehari cuti. Sehari saja cuti. Pernah betul. pecah rekod World of Guinness Book of Record lah. Okey. Dan ayam ni dia ada nilai estetik dia cantik lah. Boleh hias. Cantik. Boleh masuk tournament, boleh di grooming untuk pertandingan dan sebagainya. Betul. Dan ayam ni memang sangat-sangat docile lah, jinak. Dia tidak menyerang, tidak agresif. Nampak ni, dia datang kat saya ni. Dia mesra kanak-kanak. Jinaknya. So untuk sesiapa yang nak bela ayam sebagai terapi minda dan juga memberi manfaat pada food security, memang recommendation sangat tinggi lah untuk astrolog. Ya, betul. Dan ayam astrolog masih baru lagi di Malaysia, tak banyak lagi orang bela. Untuk baka tulen, tak ramai lagi orang bela. Ada telur Alright. Okay, so yang ni yang balance yang Rhode Island tadi lah. Okay, yang ni satu. So yang ni untuk yang seperti tuan tengok ni, yang ni ayam memang saya bela untuk saya buat makan sendiri. Okay. Yang ni adalah ayam penelur dan pedaging yang saya buat untuk jadikan sumber protein pada tempat saya sendiri lah. Maknanya saya sebelih makan ayam yang saya bela sendiri. Okay. So, dan ayam ni adalah ayam daripada astrolog ada, white leghorn ada, BPR ada, ayam daging pun ada. Tapi kebanyakannya ayam daripada tempat ayam saya sendiri lah. Ni semua Raya Haji ni sebelih. Raya Haji nanti, stok Raya Haji. Stok Raya Haji. Ni nampak tak? Jadi inilah kelebihan bela ayam dua fungsi Dua fungsi penelur pedaging. Ini semua boleh dijadikan sebagai sumber daging. Nampak tak? So ini stok-stok ni lah. Raya Haji nanti tuan Raya Haji ni sebelih. Aduh, mak ni buat daging sayang. Okey. So yang ni BTR lah. Yang seperti tuan sedia maklum, semua ayam yang sebelah ni adalah ayam penelur dan pedaging dua fungsi lah. Tujuan dia untuk daging dan juga telur. Sebab tu saya dah tak perlu beli daging dan telur pun saya tak beli dah. Saya tak pernah beli dah telur. Memang saya makan telur daripada kandang saya sendiri lah. Mana taknya ada 9 pintu kan? 9 pintu ayam penelur. Setiap hari saya collect telur dalam 30 biji setiap hari. Kejap tuan, yang dekat atas apa tu? Yang ada lampu warna purple tu? Itu adalah lampu pembasmi nyamuk dan hama. So setiap kandang pembaka saya akan letak lampu tu supaya dia tidak diserang oleh nyamuk lah. Sebab nyamuk ni memang salah satu punca penyakit jugalah. Nampak ada 1, 2, 3 perangkap nyamuk sana ada 4. 1, 2, 3, ada 4, 5. 5 total sekali. Dia syarat supaya tidak ada nyamuk, pertama sekali kita kena selalu potong rumput lah kalau keliling kita punya kandang. Supaya tidak ada tempat nyamuk untuk bersarang lah. Kedua, air takungan air yang bertakun-takun kena buang. Dan ketiga, kena sentiasa perasap lah. Seperti yang tuan-tuan tengok saya perasap urban ni kan, petang-petang ataupun malam.
untuk mengelakkan lagi lah supaya tidak banyak hama dan juga nyamuk. Itulah apa yang saya nampak bila orang ramai nampak reban macam ni, dia akan jadi terinspirasi lah dengan cara tuan buat ni. So tuan, saya nak tanya tuan sikit, macam mana boleh terfikir nak buat terjun dalam bidang peternakan ayam ni? Sebenarnya saya tidak ada langsung pengalaman menternak ayam. Kalau tanya saya 5 tahun lepas. Sebab saya memang tak terfikir pun nak berayam. Tapi dulu saya buat bisnes sendiri, saya ada bisnes saya sendiri seperti niaga lansir dan sebagainya lah, kontrak dan sebagainya. Tapi semenjak PKP kita dikejutkan dengan masalah makanan lah, terutama telur, betul. ayam, daging dan sebagainya. Pada waktu tu barulah saya terbuka minda saya tentang peternakan ayam. Saya pergi kursus mula-mula, saya berkawan dengan orang yang menternak ayam. Lepas tu saya buatlah, saya mulakan dengan membeli telur berbenih, saya tetaskan. Daripada telur berbenih itulah sampai ke hari ini bertambah saya punya induk-induk. Saya tambah dari masa ke semasa dan makin lama seperti yang tuan-tuan tengok ni lah. Oh, ini semua hasil daripada telur Maknanya telur permulaan berbenih tu daripada telur. Okey, permulaan bertelur. Baik. Barulah Baik. datang minat kita beli baka dan sebagainya daripada breeder-breeder lain, dan juga kita ambil telur import daripada luar lah. Oh, telur import dari luar. Ada juga lah. Import daripada mana tuan? Turki juga? Turki dan juga Europe lah. Oh, okey, Turki. Okey, ni saya nak Ada tengok dekat sikit lah. atas. Ayam tu adalah yang berjaya ditetaskan dekat atas. Jadi tuan-tuan Okey, boleh tak apa, tengok. nanti kita boleh tengok ayam daripada Turki tu. Okey, baiklah tuan, terima kasih banyak atas Baik. perkongsian. Baik. Tak ada masalah. Semoga konten kita ini kali ini bermanfaat lah kepada InsyaAllah. orang ramai. Saya sangat berharap lah orang ramai dapatlah menternak ayam sendiri untuk food security masing-masing lah. Oh, betul. Untuk dapat hasil daging dan telur. Tak spesies yang meniaga. Maknanya dapat memberi manfaat pada diorang supaya dapat menghasilkan food security, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti yang berlaku masa PKP yang membuatkan orang panik. Betul. Panik sebab tak ada telur, tak ada daging dan sebagainya. Salah satu dia, cara dia kita boleh beli sendirilah, sebab banyak pilihan-pilihan yang tuan-tuan boleh beli ayam penelur baka tulin pedaging ni sebenarnya. Banyak breeder lah, bukan saya seorang. Satu Malaysia ada ramai lagi breeder yang lebih bagus dan lebih terbaik lah. Tuan-tuan boleh dapatkan ayam daripada diorang. Okey, tuan-tuan semua, saudari semua rasa terinspirasi tak? Saya tengok reban macam ni, saya pun rasa terinspirasi lah. Kalau saudari semua ada apa-apa nak cakap, nak tanya, boleh komen-komen kat bawah